Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Orang biasa ya. So hari ni aku nak try set up microphone dekat handmade. Okay. So hari ni kita akan ride satu lokasi area Lingi hari ni. Okay. So welcome to my channel orang biasa. Aku doakan korang yang lihat video aku ni dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Jom, let's go. Kita jumpa sahabat-sahabat aku dekat area Hentian Seremban. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah, pagi ni hari Ahad bersamaan dengan 28 hari bulan Disember 2025, penghujung tahun 2025. So sebelum tu aku doakan korang yang melihat video aku ni dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik guys. Amin. So sekarang jam 7.42 pagi. Pagi ni ada ride lah, santai-santai bersama sahabat-sahabat aku. Tak ramai lah, dalam 2 buah motosikal, termasuk aku 3 lah. Hari ni kita nak pergi ke Lingi untuk breakfast Lingi. Memandangkan hari ni ada Melaka Bike Week ya. Ada Melaka Bike Week bertempat di Lingi di University Sains Islam dekat Lingi. Jom kita luncur. So aku nak menghala ke RV dekat dengan Hentian Seremban. Hentian Seremban. Aku janji pukul 8 dekat sana. Ikutkan lagi 20 minit lagi kan. Tak tahulah sempat ke tak. Aku rasa lebih sikit lah, sebab kita akan tayar gulik dalam pukul 8.30. So pagi ni kita santai-santai je, semua naik skuter. Tak ada bawa big bike. Jom. Sebenarnya selama ni yang kau tengok video-video aku tu, kebanyakannya semua aku dubbing balik suara tau. Sebab aku tu salah beli mikrofon sebelum ni yang ada wire. Yang ini wireless. Dapatlah harga murah kan. Bukan brand DJI lah. Tapi performance bagi aku okey. Tapi aku kena pakai helmet yang besar sikit lah. Aku harap suara aku okey lah dalam helmet ni. Tak bunyi terlalu kuat angin. So kita akan keluar ke Bandar Serenia lah. Kita exit Bandar Serenia, kita terus menghala ke Elite. Kita keluar Nilai. Lepas tu kita akan exit Port Dickson, Seremban Port Dickson. Kita akan melalui highway Seremban Port Dickson lah. Dan seterusnya kita ke Lingi guys. Itu laluan yang aku biasa lalu lah kalau aku pergi ke Pekalan Balak, Lingi. Boleh juga kalau nak lalu ikut exit Pedas Selinggi tapi aku malas lah melayan highway panjang-panjang
Sebab kita naik motor santai ni, kita lagi syok lalu ikut laluan dalam sebenarnya. Lagipun hari ni sahabat-sahabat aku memang sahabat-sahabat yang santai lah. Santai lah kalau naik motor kapcai, motor skuter kan, kenalah santai. Nak laju-laju, nak ke mana, skuter tak syok juga. Skuter ni santai dia 110, 120, 130 tu dah agak laju lah sebenarnya. Tapi kalau aku solo memang aku bantai lah 13, 14. Kalau jalan dekat-dekat boleh lah slow. Kalau jalan jauh ni, dia sekejap slow, sekejap laju lah. Sebab kadang-kadang mengantuk, babe. Aku ni jenis kalau motor slow aku tak tahan mengantuk. Lagi-lagi kalau tengah hari tu kan, memang mengantuk. Kalau kau speeding, hilang mengantuk. Tapi kalau naik kereta memang mengantuk gila nak. Sebab aircon kan sejuk, dengan luar panas, dalam sejuk, memang mengantuk. Lagi-lagi kau dah lunch, lepas lunch dah makan berat, makan nasi. Kalau kau pagi-pagi breakfast dengan nasi lemak jalan jauh, memang mengantuk lah, babe. Normal lah tu. So aku minta maaf lah kalau ada kekurangan dalam video aku kali ni. Sebab aku baru nak first try aku punya mic. Pagi ni kita akan bersama dengan Mus dan wife dia, dan juga Din. Sebenarnya dia pilihan lah. Aku sebenarnya plan dengan anak buah aku nak ajak dia sekali follow. Dia bawa motor FZ aku tu. Tapi pagi tadi aku tengok dia tak bangun-bangun lagi. Aku kejutkan anak aku suruh solat subuh. Tapi aku pun tak galakkan dia follow sebenarnya. Tapi aku tahu dia suka pergi ke bike week. Aku tahu dia suka ride kan. Tapi itulah, dia mungkin tidur lambat semalam, bangun lambat. Aku dapat sadar siapa bangun lambat tak dapat follow. So tak dapatlah dia follow. Tak apalah, biarlah dia rehat kat rumah. Lagipun semalam dia penat kot, naik bas daripada Kuantan sampai ke KL. Sebelum tu daripada Terengganu. Jadi sebaya dengan anak aku. Tak apalah, biarlah hidup rumah. Dia boleh selamatkan rumah. Hari ni hari kedua Christmas hari ni hari ketiga. Ketiga. Sebab hari Christmas, hari Khamis hari tu. Semalam hari Jumaat, hari ni hari Sabtu. Cuak aku sekejap. Aku tertinggal handphone. Rupanya aku simpan dalam ni. Kalau aku solo memang kelajuan ni lah biasa aku bawa. Tapi tengok keadaan jalan lah. Kalau kereta banyak, kita akan perlahankan sedikit lah.
sejak ada FZ 150 dekat rumah aku ni, aku dah jarang bawa skuter sebenarnya. Aku selalu ride dengan FZ beberapa hari lah. Sebab sebelum ni FZ aku ni adik aku nak pakai. Asalnya dia nak belilah dengan aku, tapi aku tak jual sebenarnya dekat dia. Tapi dia beri dia nak, so aku bagilah. Last dia punya tangan dia tu macam lengu-lengu lah. Main clutch kan, pakai clutch tak sesuai dengan dia nak berulang kerja yang agak jauh jugalah. Aku rasa dalam 40 minit daripada Temerloh ke Lancang. Last dia terpaksa bawa kereta jugalah pergi kerja. So motor ni tak jadilah dia ambil. Hampir setahun jugalah aku rasa. Wow, ada harimau. Hampir setahun jugalah dia pakai motor aku ni. Tapi sebelum tu motor aku ni memang ada problem lah. Dia makan minyak hitam lah. Itu aku dah ambil daripada kedai, memang dah makan minyak hitam rupanya. Aduh, setiap 2-3 hari aku kena top up minyak enjin ni. Penat lah. Jalan jauh pun agak sukar lah kalau macam tu. Tapi adik aku ni dia dah repair. Dia overhaul lah kan. 800 lebih juga lah kos dia. Tukar blok baru. Alhamdulillah, motor okey. Sebab FZ ni sayang aku nak jual lah. Sebab sebenarnya FZ ni selesa. Motor di antara motor yang selesa, motor marahan yang selesa dan menjimatkan. Sebab minyak dia, petrol dia lebih kurang dalam 400 km lah. Jimat lah. Skuter aku ni tayar belakang macam dah kena tukar ni, dah kotak, dah sedikit kotak. Tiang dia ni tak ketat. Sebenarnya hari Jumaat aku cuti. Sebenarnya aku plan hari Khamis lagi aku dah nak balik ke Terengganu guys. Tapi memandangkan bercampur dengan malas dengan anak saudara aku pun nak datang, anak aku pun nak berhad ke rumah, seorang demam, seorang lagi nak duduk rumah je. So aku cancel untuk balik ke Terengganu.
Lagipun Terengganu sekarang musim hujan. Nak berjalan pun tak sure lah kalau hujan. Kalau banjir lagi bersang kan. Gitu. Tapi bagi aku lah, kelajuan macam ni okey pun. Sebab aku kena laju sedikit daripada kenderaan lain. Bagi aku lah, kalau naik motor ni tidak boleh seiring dengan kenderaan lain. Biar kita laju sedikit saja. Kalau dia orang tu berlorong, kita masih sempat brake emergency. So kita bagi high beam lah. Biasanya siang hari aku akan bagi high beam. Siang hari tidak terlalu silau untuk high beam. Kalau malam tak boleh lah. Malam silau, orang lain marah. Motor aku ni tak ada spotlight. Hello. Untuk makluman korang, skuter aku Aventa Vanguard 250 lah. Enjin Piaggio Nexus 250. Aku dah pakai motor ni, aku rasa dah 6 bulan aku. Lebih 7 bulan. Alhamdulillah lah, setakat ni motor perform dengan baik, cemerlang. Tapi maintenance dia boleh tahan lah bagi aku, skuter ni. Tapi betul lah, skuter 200cc 250 memang maintenance tinggi babe. Belting saja dah macam belting kereta aku rasa. Tapi aku punya belting motor ni lagi mahal daripada kereta. RM300. RM300 siap pasang. Mahal lah. Lepas tu antara RM10,000 ke RM20,000. Setakat ni motor aku baru 7,000 kilometer lah untuk mileage setelah aku tukar belting. Aku last tukar belting masa tu timing mileage aku dalam 8,000 dah ada crack sedikit lah. Itu timing belt asal daripada kilang. Tapi masa tu stok tak ada. Aku tunggu stok ada 10,000 baru ada stok. So aku tukar terus lah. Masa tu aku nak pergi ke Betong, Thailand kan. So lebih baik tukar awal-awal lah, sebelum putus belting dekat highway. Lagi pisang ni, pisang. Tak apalah, tukar. Sekarang ni dah 17,290 km. So InsyaAllah lah. Hari tu minggu lepas last aku servis motor ni, servis CVT ke CVVT? CVT tu kereta. Servis CVT, betting aku cantik. Alhamdulillah lah.
Tapi aku punya roller dengan U-clip kena tukar baru lah. Sebab roller aku dah makan. Buat masa ni aku masih pakai roller standard lagi. Roller standard. Aku tak cai pun. Ada orang dia suka cai roller kan. Pakai roller yang lebih ringan lah. Sekarang ni roller aku yang standard 13.8 gram ke 14 gram macam tu lah. 14 gram. Ada yang cai pakai 13 gram, campur 3 biji 13 gram, 3 lagi pakai 14 gram. Tapi motor akan vibrate sikit lah. Tapi aku macam alah, lajuan yang ada sekarang pun dah cukup. Dapat 1.4 pun dah alhamdulillah. Cruising ni macam ni okey dah, 120. Okey guys, kita dah keluar daripada Bandar Serenia. Sekarang ni kita akan exit ke highway Ilik. Terus susul keluar ikut Nilai nanti. Lebih syok lah naik pakai full face. Sebab kita tak kena angin sangat. Sikit-sikit je kena angin. Sikit-sikit je kena angin. Steady. Satu 128 okey lah. Kenderaan agak banyak lah pagi ni dekat Ilik. Sebab masih cuti sekolah bercuti 2 minggu. Ini baru 1 minggu, ada 1 minggu lagi. So ramai orang bersyuting memandangkan hari Khamis Christmas sehingga minggu hadapan 1 hari bulan 1 2026 cuti tahun baru. Bersambung. Aku rasa ramai orang cuti. Hari ni aku tak pakai glove. Kalau pakai glove dia akan lagi selesa sikit lah. Tak sejuk lah pagi-pagi kan. Tapi pagi ni alhamdulillah lah, pagi aku tidak terlalu sejuk lah. Cantik lah, cuaca pun cantik. Tak tahulah tengah hari nanti. Kita layan view guys. Suasana pagi memang cantik.
Mesti anak buah aku kecewa lah, tak dapat follow. Habis dia masih shock tidur, aku tak nak kacau lah. Kalau kenderaan banyak macam ni, aku lebih suka laju daripada orang ataupun slow daripada orang. Kalau solo, selamat bagi aku kelajuan yang macam ni lah, tidak terlalu perlahan. Kita boleh kawal harapan, kita tak perlu sangat mengawal belakang. Kalau kita perlahan, kita kena selalu tengok belakang juga. Betul lah ada lori, kenderaan berat menghampiri kita, so kita kena lebih alert. Naik motor ni memang kena tengok, kena alert depan dan belakang, kiri dan kanan, atas bawah tu tak perlulah. Itu dah bukan kita punya kuasa lah, susah lah kita nak tengok. Tapi depan insyaAllah kita boleh kontrol kelajuan, kita boleh alert awal, kita boleh baca pergerakan kenderaan hadapan. Belakang kita guna side mirror lah. Side mirror ni penting guys. Ramai orang tak nak pasang side mirror lah, sebab tak smart lah. Side mirror tak smart kan, capang je kan. Tapi bagi aku penting, sebab melibatkan nyawa. Kita nak menciluk, nak tukar lane, semua nak kena tengok side mirror. Kepala kita takkan boleh pusing 360 darjah. Betul, mesti kena ada side mirror lah. Sebab tu penting. Tak adalah tiba kau tukar lane, orang lain tengah laju, kau senang-senang tukar lane dengan perlahan. Kesian orang lain lah. Emergency brake. Kadang-kadang kereta tengah jam, kita nak tukar lane, nak mencelah antara kereta pun kena tengok side mirror. Kesian orang lain tengah short bawa straight, tiba-tiba kau potong depan dia, mengejut. Kalau dia sempat brake, okey lah. Kalau dia tak sempat brake, masalah. Sebab tu jangan terburu-buru nak menciluk di hadapan kenderaan lain masa jam. Kena tengok dulu baru keluar. Kesian orang lain. Macam ada titisan air. Hujan ke? Tapi aku dah readykan baju hujan dah. Tapi cuaca panas depan tu, ada matahari okey lah. Alhamdulillah nak cuaca cantik. Cuma adalah beberapa lokasi awan gelap. Hujan lah. Dia rintik-rintik sedikit. Tak apa, kita luncur. Katanya nak naik skuter Evo 150.
8.12. Sepatutnya Arfi pukul 8 lah. Aku terlewat sedikit lah. Aku tak pastilah yang lain tu dah sampai ke belum. Tak apa, yang penting kita sampai sebelum waktu time boleh. 8.30 time boleh. Aku bercadang nak breakfast dekat Lingi Port Supai. Siapa yang pernah breakfast kat sana, mesti ada kan. Aku pun ada sekali je dulu lah, dah lama dah aku tak pergi ke sana. Ini hujan tadi ni, basah jalan. Aku belum breakfast lagi, belum makan apa-apa lagi. Okey, kita dah sampai ke Hentian Seremban ya. Lagi 1 kilometer. So sekejap aku ada pergi luar. Kita lompat lah. Kalau kenderaan tak banyak, kita lompat. Kalau tak, kita boleh JC dekat Lingi nanti. Dekat Lingi ada pam minyak Petronas lah. Biasanya aku isi Petronas lah. Lepas tu kita pergi ke Byway. Oi, kau tengok sudah beratur jam nak masuk ke Hentian Seremban. Aku rasa dia orang nak breakfast ni dekat sini ni. Okay, medan selera dekat sini yang baru dia buat tu. Baru tak barulah, dah setahun lebih kot aku rasa. Tapi aku belum pernah lagi lah breakfast kat sini. Sebab aku kalau arah selatan ni biasanya aku menghala ke Tangkak ataupun ke Bukit Gambir. Bukit Gambir. Exit Bukit Gambir ya. So tak jauh, perjalanan aku dalam 2 jam macam tu je. So aku tak berhenti untuk breakfast lah. Sebab aku terus akan breakfast dekat rumah kampung lah, kat mak mertua. Dia dah masak siap-siap, kita makan lah. Tengok ramai orang nak parking. Memang tak lah aku. Kalau naik kereta ni lah masalah dia. Kau tengok lah tu, bercuti kan. Model aku ni smart juga. Mana geng-geng aku ada tak? Tu teammate kan. Kawan aku tak ada pakai teammate. Okay, kita isi minyak dulu. Nanya. Aduh. Tak nampak. Mana diorang? Mana? Tak ada ni. Okay. Ini ganti mic.
menyusur jalan